Selagi ada nyawa, terkena tembakan tidak melemahkan semangat seorang pejuang tanah air untuk mara melawan musuh di medan tempur. Bagi Mejar Jeneral Datuk Tengku Ahmad Nor Tuan Cik, pengalaman bertempur dengan komunis ketika operasi Kota Foxtrot dalam hutan di Guak Rimau, Perak pada Mei 1985 masih segar dalam ingatannya sehingga kini. Menurut Tengku Ahmad Nor, ketika itu dia yang berpangkat kapten bersama seramai 24 anggota tentera dari Regimen Askar Melayu Diraja dibahagikan kepada dua kumpulan untuk tugasan tersebut selama 2 bulan. Pada satu malam yang sunyi di tengah-tengah hutan berbukit, tiba-tiba kami terdengar bunyi seperti ketukan buluh berulang kali. Begitu pelik dan mencurigakan, tetapi kami yakin ia perbuatan komunis yang mahu menarik perhatian supaya kami bergerak ke kawasan serangan dan periuk api, katanya, yang telah menawarkan diri untuk menyiasat punca bunyi itu. Dia bersama 2 lagi anggota menjejaki musuh selama 3 hari hingga akhirnya mengesan kehadiran anggota komunis dengan mendengar bunyi derapan tapak kasut. Tiba-tiba seorang komunis berdiri kira-kira 30 meter di hadapan saya dan terus melepaskan tembakan, tetapi dengan pantas saya berjaya merebahkan diri. Kemudian bangun semula untuk membalas tembakan itu menyebabkan musuh tersebut jatuh terguling. Kira-kira 15 lagi anggota komunis kemudian melepaskan tembakan. Saya balas dengan melontar bom tangan sambil menjerit perkataan serang dan musuh melarikan diri. Mereka mungkin menyangka kami ramai sedangkan ketika itu hanya kami bertiga. Dia langsung tidak menyedari jaket yang dipakai ketika itu telah ditembusi peluru senjata api milik musuh. Jaket saya pakai tembus terkena tembakan dengan kedua-dua lengan saya berlumuran darah. Anak buah saya terus meluru untuk menolong. Ketika memeriksa bahagian rusuk kiri, begitu mengejutkan kerana rupanya saya tidak cedera. Pada waktu itu, hanya Tuhan yang tahu perasaan saya kerana peluru senjata musuh cuma terkena kelopak peluru dalam jaket yang saya pakai. Darah pada lengan yang disangka kesan tembakan sebaliknya adalah luka akibat terkena dahan pokok ketika meredah hutan. Menurut beliau, kumpulan komunis itu kemudian melintasi sempadan dengan memasuki selatan Thailand menyebabkan serangan tidak dapat diteruskan. Itu antara kisah yang sentiasa segar dalam ingatan Tengku Ahmad Nor sebagai antara perwira tanah air. Selain peristiwa itu, beberapa peristiwa tragis pernah disaksikan sepanjang melawan musuh, antaranya seperti melihat depan mata sendiri anggota putus kaki dan sebelah lagi hancur akibat letupan jerangkap samar. Sebagai tentera, kematian itu bukanlah satu hal yang difikirkan, sebaliknya jiwa untuk mempertahankan tanah air tercinta menjadikan semua prajurit di medan perang pantang berundur sebelum gugur, tegas pesara berjiwa pejuang itu. Tengku Ahmad Nor dilahirkan di Pasir Putih pada 5 Disember 1958 dan ditauliahkan ke Regimen Askar Melayu Diraja pada 23 Jun 1979. Berani erti hidup, takut erti mati menjadi pegangan Tengku Ahmad Nor sepanjang berjuang selama 40 tahun bersama Angkatan Tentera Malaysia. Bercerita mengenai kehidupan peribadinya, dia mendirikan rumah tangga bersama suri hatinya, Lieutenant Kolonel Datin Nurhayati Abdul Jamah, dan telah dikurniakan 3 cahaya mata perempuan. 2 daripada mereka mengikut langkah dia dan isterinya dengan berkhidmat dalam ATM, manakala seorang lagi merupakan peguam. Sebelum bersara, Tengku Ahmad Nor menjadi Ketua Staf Markas Medan Barat Tentera Darat di Kem Sungai Besi pada tahun 2018. Selagi ada nyawa, terkena tembakan tidak melemahkan semangat seorang pejuang tanah air untuk mara melawan musuh di medan tempur. Bagi Mejar Jeneral Datuk